dekat Mekah, dia panggil zaman jahiliah lah. Okay. Zaman jahiliah ni orang salah faham. Orang selalu ingat zaman jahiliah ni macam zaman yang orang tak erti. Okay. Jahiliah sebenarnya bermaksud ignorant je. Orang tidak peduli tentang agama je. Okay. Sebenarnya waktu tu pluralism dah ada. Orang datang daripada agama mana-mana, datang ke Kaabah, buatlah apa-apa korban sekalipun, tak ada masalah. Tiba-tiba bila Nabi datang bawa agama, semua orang tak nak kan. Ini kena sembang dengan Ustaz Ibn Rijal lah. Ni memang kepakaran dia lah kan. So pada waktu tu sebenarnya intelligence of society dah memang ada. Dia panggil local jenis sudah ada. Nabi lahir dekat satu masyarakat yang dia punya level of language dia dah peak tau. Walaupun kebanyakan orang Umi ni tak pandai menulis je, tapi semua orang hafal setidak-tidaknya ribuan syair. Di Kaabah diletakkan syair-syair oleh penyair-penyair lama yang memang dia orang angkat dan agungkan. Syair ni, puisi ni dalam bahasa Arab memang tinggi lah dia punya bahasa. Antara salah seorang penyair yang sangat terkenal dari jahiliah, nama dia Umrul Uqais. Salah satu bait syair dia, kifan nabki min zikra habibi wa manzili, cerita cinta je Yusuf. Dia kata dia jalan dekat padang pasir, dia nampak tapak kaki dia punya kekasih, dia ikut tapak kaki tu balik. Tapak kaki tu dah merindukan 1000 tahun punya kenangan. Itu je. Tapi sebab sedap, orang menyampaikan. Dan waktu tu tak